Motor besar tambah lampu spotlight, boleh ke tak boleh? Sebab yang dah sedia ada rasanya dah cukup terang dah. Betul. Banyak. Memang kreatif. Rakyat Malaysia ni memang very kreatif. Dia akan tambah lampu, tambah. Malam tadi saya balik daripada KLIA, saya nampak ada kereta pasang bukan lampu biru saja di bahagian fog eyes. Bahagian depan tu bahkan ada pasang lampu kelip-kelip blinking untuk kiri kanan, ke kiri kanan di bahagian belakang. Bertukar-tukar. Saya ingat ada dalam 10 warna kot. Oh, dahsyat. Memang. Di dalam undang-undang di bawah Seksyen 96 hanya 3 warna lampu sahaja. Iaitu lampu di bahagian hadapan putih dan amber, waktu lampu di belakang yang warna brake ada merah, malam ada warna merah, dan amber waktu signal, lampu isyarat kiri kanan, dan putih adalah untuk reverse atau ghost time atau mengundur. Jadi 3 warna lampu ni saja pada kenderaan, tak lebih. Yang lebih tu kita tambah. So mungkin hari ni pegawai saya tak nampak sebab pegawai saya ada berapa